Tapi saya denial. Saya selalu cakap ke diri saya, tak, saya ni yang lembik, saya ni yang mengada-ngada. Orang lain lagi teruk lah masalah dia berbanding saya. Jangan simpan, lepaskan beban, biar cahaya masuk dalam jiwa. Jangan simpan cerita bersama, kerana kita kuat bila saling percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda kembali dalam podcast Jangan Simpan season yang kedua. Kali ini dalam season yang kedua ni anda hanya akan bersama saya seorang sebagai host anda. Assalamualaikum. Mula dah. Dah mula dah? Ya betul. Dah, bukan ingat hantar mic. Weh. Oh. Jadi malangnya kita terpaksa berdua. Saya baru saja ambil baju daripada Bak Taylor sebenarnya. Okey? Hang dapat juga ke sponsor? Dapat. Of course saya dapat. ingat saya seorang je dapat. Oh, duk buat dia saja. Okey, minta maaf korang. Saya lambat sebab ini bukan baju saya seorang. Ini baju Dr. Atas sekali. Saya tolong pergi ambil selaku co-host yang berwibawa, integriti, Tok Maninah dan sebagainya. Saya memang selalulah saya tolong-tolong dia. Dia sibuk. Tak tahu pula dia start dulu pada saya. Saya baru ingat saya seorang. Saya dah seronok lah kamera untuk saya seorang. Buat pasal. Okay korang, buat pengetahuan semua. Pada season kedua ni, setiap episod kita akan ada penaja pakaian rasmi daripada Bak Taylor. Ingat Taylor? Ingat Bak. Okay? Getaran jiwa melanda hatiku, tersusun nada, irama dan lagu. Walau hanya sederhana. Baik, kembali ke podcast Jangan Simpan season 2, episod sulung, episod pertama kita. Tadi saya dah buat dapat. Dapat dah? Sambung je. Ni kata ni, dia Kalu nak start awal. Memang saya dah nampak dah gerakan-gerakan ni. Okey, tak apa dah. Baik, kembali kita pada episod pertama ni, kita nak huraikan, kita nak rungkaikan, kita nak dapatkan pengalaman daripada tetamu istimewa kita, seorang Dan wanita. jangan lupa, episod ni juga guest kita ni adalah penaja untuk episod ni. Betul. Jadi guest kita adalah penaja episod pertama kita daripada restoran Tom Yum Nam Kon by Dikara Kitchen dekat Shah Alam, Section 13. So mana yang nak buka puasa nanti, cepat-cepat serbu, reserve cepat-cepat tempat. Okey, baik. Jadi guest kita ni dia merupakan pemilik restoran dan juga bukan sekadar usahawan, kerana beliau merupakan juga seorang pejuang untuk masalah kesihatan mental. Jadi kita bersama dengan seorang yang sangat inspirasi, merupakan seorang sarjana muda dan sarjana sains bioperubatan. Tapi perjalanan beliau tidak terhenti pada akademik lah. Beliau juga merupakan seorang pejuang major depressive disorder, with anxious distress dan juga borderline personality disorder trait. Kita bawakan Cik Syamimi Omar. Terima kasih kerana sudi hadir ke podcast Jangan Simpan season kedua. Boleh tak Cik Syamimi cerita sedikit tentang latar belakang kehidupan ataupun siapa diri Cik Syamimi kepada audiens kita semua? Nama saya Syamimi Omar. Sekarang saya, seperti yang doktor cakap tadi, saya ada sebuah restoran lah di Section 13 Shah Alam. Saya merupakan pejuang depresi dengan anxious distress subtype lah. Sebelum saya membuka tu, saya juga latar belakang saya adalah saya seorang graduan lah. Apa yang saya boleh katakan, masa saya nak buka restoran ni memang sangat ramai orang tidak bersetuju kerana latar belakang saya sebagai graduan bioperubatan. Maksud dia bukan under business, bukan under masakan apa? Bukan F&B. lah. Okey. Sains bioperubatan. Dengar pun memang level tinggi punya kan.
Apa yang buatkan Cik Syamimi nak buka sebuah restoran, nak berkecimpung dalam bidang F&B ni? Yang berbeza. Berbeza. Okey, sebab sebenarnya sebab saya minat. Saya minat memasak. Okey, selain daripada memasak, saya memang minat berniaga. Okey, memang dari segi akademik ialah memang kita nak ada formal education tu, memang kita nak perjalanan yang cantik lah untuk formal education, sebab itu memang minat saya daripada sekolah. Saya kalau nak jadi student, saya jadi best student. Macam tu. Sama. Sama Sama kita. Saya tak sama. Sebab tak. saya nak jadi cikgu tu. Nak jadi cikgu. Ya. Ini muka-muka yang lawan cikgu ni. Saya dengan Cik Syamimi sama. Kami memang nak jadi best student. Cuma itulah saya tak dapat. Saya nak buat buku teks. Okey, teruskan. Adakah jadi buku? Okey, baik. So, sejak bila buka restoran ni? Daripada tahun berapa? Apa menu signature yang kita boleh order? Okey, saya buka restoran daripada 2021 semasa COVID ya. Masa COVID saya perjalanan kerjaya saya sebagai research assistant masih lagi di dalam bidang tu terhenti sebab kontrak dah habis. Jadi saya bekerja sebagai penjaga di rumah orang tua-tua. Selepas tu masa tu saya tengah sakit dah. Saya rasa saya tak boleh cope dengan kerja shift 24 jam. Saya berhenti dan saya buat kerja part time dulu di kafe. Lepas tu baru saya kerja sebagai customer service dan kemudian dibuang, company ada masalah, jadi terpaksa berhenti kerja lah dan tidak masa tu ada masalah pasal gaji. Okay, jadi bermula di situ. Kita dah masuk bulan Ramadan, saya pun mestilah kan, orang dah umur 30-an mestilah nak raya pun nak ada duit. Jadi apa saya buat adalah saya mula daripada rumah. Saya ambil order dan saya masak dan COD. Betul, COD. Waktu ni zaman COVID lah. Ya, zaman COVID. Okey. Di Kedah? Tak, di Shah Alam. Di Shah Alam. Okay. Kantor Kedah. Kenapa Kedah? Cik Syamimi asalnya Kedah. Oh, asal Kedah? Sama. Orang Kedah dia memang handsome, cantik, comel. Kalau dia pergi ke Penang tu, dia dah Sikit, intensity tu kurang sikit lah. Tapi Kedah tu milik Penang. Terbalik. Terbalik. Politik nanti. Okay. No. Okey. Jadi minat masak, kira buat bisnes. Macam mana tepis orang cakap tu? Tepis orang cakap. Maksud dia tepis Orang yang kata no, you cannot do that. okey. Masa mula saya seorang yang bila orang cakap, saya nak tunjuk yang saya boleh. Saya macam tu. So saya mula memang saya berusaha betul-betul lah kan. Mestilah kita ada turun naik kan dalam perjalanan bisnes ni. So apa yang saya buat adalah saya nak buktikan yang saya mampu bawa daripada rumah COD tu, saya mampu keluar. Okay, mula saya sewa food court. Masa sewa food court tu, saya sewa food court di dalam mall tau. Okay. Memang mahal lah. Memang mahal lah. Tapi itulah perjalanan tidak selalu indah. Pada 6 bulan seterusnya, mall tu naikkan 2 kali ganda. Dan saya memang tak mampu. Jadi saya pindah keluar. Itulah sekarang ada restoran dekat luar. Okey, faham. Jadi dah 6 tahun beroperasi. Sepanjang 6 tahun ni apa Cik Syamimi hadapi kesukaran dia? Okey, kesukaran dia mestilah semula-mula saya pindah keluar. Masa mula-mula saya pindah keluar, kawasan yang saya duduk tu tak ramai orang. Jadi sale memang sangat teruk lah. Kita memang dapat bawah 100 saja masa tu. So dengan keadaan saya yang memang sakit tapi saya memang pergi jumpa doktor. Saya memang ambil ubat. Memang saya jumpa in fact saya bayar sendiri untuk pergi psikiatri luar jugalah. Dan psikologis luar jugalah daripada kerajaan sajalah. Okey, faham. Okey, jadi dugaan tu lebih dari segi income lah. Ya, betul. Jadi macam mana dapat stabilkan balik? Macam mana stabilkan? Sebab masa tu TikTok tengah naik kan. Jadi saya cakap kalau orang lain boleh buat, kenapa saya tak boleh buat? Saya pun manusia yang normal, tak ada apa kurang. Betul. Cuma orang lain sakit lain, saya sakit ini. MDD adalah satu penyakit, bukannya kekurangan atau kecacatan pun. Jadi saya cakap dari situ saya promosikan lah. Saya punya kedai perniagaan ini mulai TikTok. Bersungguh-sungguh lah kita cakap. Bersungguh-sungguh lah. Jadi lepas tu baru grow. Betul. Dan sebab itulah 6 tahun bertahan kan? 6 tahun. Lama 6 tahun. Han tak pernah pergi kan? Tak pernah lagi. Dah pergi dah? Dah pergi dah? Dah pergi dah? Tak ajak? Tadi buka puasa Dia tadi. tak ajak pergi makan. Podcast dia start Okey, dulu. kita teruskan.
Skrip hang lepas tu. Oh saya. Okay. Oh hang lah. Tak apa. Macam mana uruskan? Macam mana Cik Syamimi uruskan restoran dalam keadaan ada sakit, lepas tu kiri kanan ada cabaran, kewangan, diri sendiri, emosi dan sebagainya. Okey, secara jujurnya tak mudah. Sebab kita nak bila kita ada staff, nak manage staff sangat tak mudah. Sebabnya staff kita ada emosi dia. Kita pun ada emosi kita sendiri. Sehingga kan saya pernah orang cakap apa melepaskan kemarahan yang tanpa saya tak boleh kawal. Tanpa saya sedar. Sedangkan masa tu mula saya tegur staff saya dalam keadaan saya gelak. Saya boleh gelak, tiba-tiba in split second saya terus baling barang ke lantai dan terus macam kenapa buat macam tu? Itulah. Itulah saya tak mudah sebenarnya, tapi daripada situ saya terus akan macam saya cakap tadi, saya terus pergi jumpa doktor, ceritakan setiap apa yang berlaku lah. Sebab saya nak kehidupan saya pun setiap penyakit tu ada ubatnya kan. Betul. Jadi saya nak kehidupan saya pun kembali balik seperti orang biasa. Yang tu tahun bila yang diagnose tu Saya diagnose tahun 2021. Oh okey, sebelum bisnes lah kira. Sebelum bisnes. Okey, jadi maksud dia bila Cik Syamimi yang marah, tiba-tiba dia bersenyum terus marah tu, itu BPD trait lah. Itu yang kita nampak shifting of emotion tu. Mungkin waktu tu yang doktor perasan yang mungkin itu Syamimi ada cerita kat dia. Mungkin dia noted yang tu lah ya. Jadi ramai orang yang ada depression tak berjaya. Betul tak? Tapi Cik Syamimi buktikan boleh berjaya. Maksud dia ada juga yang ada depression yang sampai sekarang kalau kita tengok dalam live kan, masuk doktor saya dah tak kerja, saya tak ni, saya berhenti sebab saya dah mood saya dah tak boleh nak pergi kerja, saya rasa tak boleh buat kerja, tak boleh fokus. Tapi Cik Syamimi buktikan yang Cik Syamimi boleh berjaya. Apa yang membuatkan Cik Syamimi terus bertahan? Okey, nak katakan saya dah cure sepenuhnya tu tidak. Saya masih berjuang. Saya pun ada perjuangan saya sendiri. Saya pun ada naik dan turun. Tapi apa yang saya pegang adalah macam mana pun kehidupan ini perlu diteruskan. Yes. Dia tetap bermula dengan diri kita. Dan satu kejayaan tu sebenarnya tak perlu sempurna, tapi dia perlu paksaan. Jadi itu yang saya pegang. Saya paksa diri saya untuk pergi. Dalam masa yang sama, masih lagi macam saya cakap, kena paksa juga diri untuk seek help. Itu Jangan yang give penting. up. Betul, jangan give up. Kira paksa diri juga kan? Paksa. Bukan senang nak paksa diri tau. Bukan senang. Kalau kita kata orang yang ada depression, dia nak pergi mandi pun boleh jadi satu benda yang sukar. Perjuangan. Nak fikir pakai baju apa lagi, nak keluar ke rumah tu mungkin ambil masa lama kan? Oh, okey. Ada tak coping mechanism yang mungkin Cik Syamimi buat dari dulu sampai sekarang masih buat untuk mengawal emosi ke apa? Apa yang saya buat adalah selain pada journaling, saya pagi-pagi saya suka, lepas subuh tu saya suka keluar kat rumah saya, buka kasut, jalan, ada rumput. Oh, Itu grounding. Doktor, grounding. Apa yang doktor saya cakap. Dia minta untuk saya buat. Dan selain pada buat brisk walk, tapi banyak saya buat tu adalah grounding. Saya bawa kucing saya, pakaikan dia harness dan saya akan jalan dekat atas rumput. Itu yang saya buat. Okay. Ada video tak Syamimi? Kalau ada nanti tolong send kat saya. Nak bukti ke apa? Boleh kita masuk dalam Oh, ni. okey. Menarik. Itulah saya memang suruh Dr. Atrash banyakkan grounding. Saya suruh dia guling dekat playground, dia tak nak. Banyak dia kena grounding banyak. Tak apa, orang Kedah. Saya insya-Allah lah emosi saya stabil setakat ni. Sebab itulah dia ada kaunselor macam saya untuk menstabilkan emosi dia yang tak Saya stabil. gaun ni pegang janggut dia. Kalau korang perasan, season pertama saya tak ada benda ni. Season kedua ada orang tabur baja kat muka. Dah tumbuh macam ni dah. Jadi kongsikan pendapat korang tentang kita punya personality baru. Penampilan barulah Okey, baik. Cik Syamimi, diagnose baru tak baru dalam beberapa tahun lepas lah kan. So sebelum tu tak tahu pun. Lepas dah tahu, lepas dah diagnose, ada tak perubahan daripada reaksi orang sekeliling? Apa penerimaan ataupun diorang punya respon? Okey, saya sebenarnya rahsiakan
lama. Saya sakit ni kalau diikutkan daripada 2019 tapi in denial lah. Banyak kali masa tu saya masih lagi buat master. Banyak kali supervisor saya cuba refer saya ke unit psikologi UKM lah masa tu. Tapi saya denial. Saya selalu cakap ke diri saya, tak, saya ni yang lembik, saya ni yang mengada-ngada, orang lain lagi teruk lah masalah dia berbanding saya. Okay, so saya rahsiakan sampai pada 2023 sebenarnya baru saya kongsikan lah. Dekat yang beberapa orang lah yang tahu mula tu, kira orang terpenting tu okey lah, orang terpenting penerimaan dia okey lah kan, tapi orang yang macam ialah tak berapa rapat yang kita bila kata kasi kan biasalah stigma masyarakat, tak banyak berzikir. Itu saya rasa tu rasanya mostly semua orang mengalaminya kot, tak banyak berzikir, tak banyak baca Quran, begitulah kot selalunya kan, dikaitkan dengan iman. Dikaitkan dengan iman, betul. Dalam masyarakat kita kan orang nampak yang superficial je, yang luar je. Orang tak tahu dalaman kita, kesedihan kita, dugaan kita, bisnes kita tak ada duit, modal nak bayar gaji staff, nak bayar sewa. Okay? Jadi apa momen yang paling sukar untuk Cik Syamimi dalam tempoh 6 tahun ni? Momen paling sukar tu apabila saya terpaksa keluar daripada food court tu. Sebab masa tu saya tak ada banyak masa. Saya tak sampai sebulan saya dah kena keluar. Dari situ sebab kalau saya tak nak keluar, saya kena sign kontrak baru kan. Jadi dalam masa itu saya rasa memang berat sangat. Sebab kita memang dah tak ada dah. Baru 6 bulan buka, modal semua dah tak ada langsung. Jadi bila saya buka, saya pindah tu memang pakai apa yang ada. Kira nasib baik direzekikan kedai yang saya dapat tu adalah kedai yang asalnya kedai makan juga. Jadi saya tak renovate, tak buat apa-apa, saya masuk dan teruskan berniaga saja. Operasi terus. Alhamdulillah. Maknanya memang ada hikmah lah kan, kena keluar situ supaya dapat tempat yang lebih better. Betul. Okay. Kadang-kadang itu cara Tuhan nak direct kita, nak bagi kita, kau dah tak sesuai dekat sini, kau boleh grow lebih baik dekat sini, aku keluarkan kau kat sini, jumpakan kau dengan jalan ni. Okay. Alhamdulillah. Jadi kita nak stop dulu kerana kita nak tunjuk video VT daripada sponsor kita. Betul. Podcast pula. Bak Taylor, official sponsor kita, dan juga kita akan tunjuk sedikit VTT daripada restoran Tom Yum Nam Kun by Dikara Kitchen kepada anda semua. Stay tuned. Terima kasih Cik Syamimi atas keberanian berkongsi pengalaman 6 tahun bukan tempoh yang singkat, tapi you made it, kan? Okay, dan pada para penonton, kalau anda berada di sekitar Lembah Kelang, terutamanya Shah Alam, jangan lupa kunjungi Tom Yum Nam Kun di Seksyen 13. Okay, jangan lupa try semua menu signature. Dr. Trash kata sedap dan dia akan belanja saya esok, kan? Ya. Dia buat macam ni. Okay. Ya. Okay. Janji dicapati. Bukan sekadar Tom Yum, tapi hidangan dari dapur dari seorang pejuang yang tidak pernah berhenti melawan dugaan dalam dirinya sendiri. Okay. Jadi adakah bila seseorang tu ada masalah mental, mengikut Syed Syamimi kan, kita tak nak cerita pasal usahawan lagi, kita nak cerita pasal individu. Adakah mesti ada penyebab dia? Saya rasa selalunya mesti ada penyebab lah. Sama ada trauma masa lalu ataupun sebab keadaan menekan-nekan keadaan sekarang. Kalau Cik Syamimi sendiri? Okey, kalau saya permulaannya sebenarnya bermula dengan di mana rumah saya kena pecah masuk. Masa tu saya sewa berdua sajalah dengan kawan. Jadi pada ketika tu saya tengah penulisan tesis saya tengah berlangsung dan saya tak backup. So yang kena pecah masuk dan laptop saya dicuri dan saya tak ada backup langsung tesis saya. Jadi saya terpaksalah tulis balik. Itulah sebenarnya permulaan permulaan start saya depression ni. Bagi orang yang nampak kecil kan, Mungkin bagi orang, tapi actually sangat berat lah. Kalau Asfar pernah buat tesis? Pernah. FYP lah, FYP. FYP. Tak kata tesis lah. Saya punya FYP 120 muka surat
Saya pernah buat dan saya tahu penat lah. Saya sendiri pernah kena revise bila tunjuk dekat supervisor. Dan supervisor cakap benda ni salah. Dia kata awak kena buat balik. And then bila kita dah buat, dia masih kata salah. Rasa macam nak give up. Saya rasa macam lantak lah. Aku tak lepas jadi doktor. Aku pergilah kerja kedai photostat ke. Waktu tu saya memang give up betul-betul. Alhamdulillah lah ada kawan datang, teman saya analyse data malam tu. Kira siap dalam satu malam lah untuk analisis data tu lah yang teruk tu. Jadi saya faham sangat lah. Waktu tu dah sampai mana dah? Masa tu dah bab 3 lah, bab 4. Dan tapi maksud dia analyse data tu saya dah buat. Jadi semua tak ada. Ya Allah. So, benda tu lah paling hardest. Ya, benda tu lah paling penat kan. Paling penat cerewet satu-satu. Apa topik ingat tak? Saya topik tesis saya. Tesis saya sebenarnya pasal denggi. Oh. Saya buat kajian untuk mencari alternatif lain untuk menggantikan insektisida yang ada ni, kimia ni dengan Biologi. Boleh kongsi sikit apa dapatan? Dapatan kajian dia. Okay. Saya compare antara kawasan nyamuk denggi di kawasan hotspot, which is memang penuh dengan, memang sentiasa ada kes denggi, dengan kawasan yang tak ada kes. Oh, yang hotspot ada kes denggi dengan yang tak ada kes. Tak ada kes. Saya compare tunjuk nyamuk-nyamuk aku. di situ. Penang memang banyak hotspot Penang. Perbandingan Dengan Sanglang. dengan tidak. So saya nak tengok lah kat situ nyamuk kat mana, nyamuk kat kawasan mana ni yang degil sangat kan. Jadi kita kena compare lah kedua-dua tu. Apa tempat hotspot tu? Hotspot tu tak boleh beritahu. Tak boleh lah. Rahsia. Rahsia. Tapi actually benda tu biasa je kat tak, kawasan di Selangor lah. Hotspot tu. Tapi kalau yang nak cari yang buka hotspot tu jauh sikit lah, susah nak cari sebenarnya. Pedalaman. Ya. Dia pedalaman tak ada kes lah. langsung. Yeah. Susah. Dia ada dua sebab pedalaman ni kenapa tak ada kes. Sebab Under reporting. Betul. okay. Ataupun memang orang tak keluar malam maghrib dia orang semua disiplin. Lampu jalan dah tak ada, mungkin dia duduk dalam rumah. Berbanding orang bandar. Maghrib mak panggil masuk pun tak nak masuk. Duduk melepak lagi. Betul. Sebenarnya saya kena saya kena denggi kat Penang waktu tu sebab duduk lepak dengan abah saya. Minum kopi dekat luar. Time tu nak dekat maghrib 6 lebih. Kira maghrib masuk rumah lah kan. Patutnya. Ya, saya masuk lah waktu tu. Kiranya lambat lah. Kira habis azan tu mungkin baru masuk. Kena gigit lah. Saya memang kena denggi. Saya pun pernah ada pengalaman kena denggi sebenarnya. Sama lah juga kan macam doktor cakap. Maghrib pergi merayau. Asfar tahu tak tu dia nyamuk betina tau yang nakal tu. Tahu. Saya nyamuk jantan. Oh kena gigit dengan nyamuk jantan? Betul. Oh patut tak kena denggi. Tak kena lah. Kita fight punya daurah pahlawan. Patut kena gatai jadi gatai-gatai. Gatai tu sebab Charlie. Tahu Charlie? Siapa tahu semut Charlie tu? Saya duduk asrama asyik kena itu. Roof beetle nama dia. Roof beetle. Oh. Cuba Google Roof beetle. Dia pungkok warna oranye tu kan. Dr. Tas bagi 2 punca kenapa dekat pedalaman kurang. Saya ada punca yang ketiga, macam mana kita nak elakkan denggi ni. Bukan daripada bidang medical, tapi saya yakin cara ni praktikal. Hang bagi kaunselor dekat nyamuk tu. Tak payah. Counselling. Nyamuk kat paha. Bila maghrib, sebelum maghrib, kasut semua simpan dalam rumah. Oh dia tak tahulah. Dia tak tahu ada orang. Dia duduk kat luar, dia pergi rumah lain. InsyaAllah rumah tu selamat. Saya dah amalkan selama 3 tahun lebih. Saya duduk kat Selangor ni tau. Okay, faham. Adik ipar saya dia lupa bawa masuk kasut malam tu. Minggu depan admit ward. Sebab tu je. Dia kenal pula slipper kasut adik ipar hang kan. Dia kenal. Nyamuk Okey. kenal. Okey. Dengar boleh jangan percaya. Okey, teruskan. Okey, apa serius. Ada masa kita serius, ada masa kita bergurau. Okey. Sekarang saya nak gurau je. Okey. Apa rutin harian yang boleh Cik Syamimi share kan dengan para penonton yang buatkan Cik Syamimi bukan saja survive tapi excel kan, perform dalam you punya kehidupan selama 6 tahun ni? Ada tak rutin-rutin yang boleh share? Okey, mestilah tidur yang cukup. Tapi walaupun sangat sukar untuk mendapatkan. Okey. Tapi macam saya cakap tadi, bila susah dah berminggu-minggu, saya akan ambil suplemen ke, itulah. Saya memang akan berusaha. Selain daripada tu, saya sebenarnya sejenis orang yang suka tulis apa yang saya nak buat. Plan. Saya memang betul ada plan. Pukul berapa sampai pukul berapa tu memang daripada zaman study sampai sekarang. Very good. Jadi saya akan ikut. Cuma saya satu je doktor. Kalau saya kunci jam kata nak bangun pukul 5,
Saya terbangun 5 minit. Saya tak bangun terus tak. Dia sakit hati. Oh. Itu je. Macam tu juga zaman sekolah. Saya dah aim kalau saya nak dapat maths 90, saya pernah 2 hari tak makan sebab saya dapat 84. 84. Tak makan 2 hari. Sebab saya dah aim maths saya kena dapat. Itulah saya sebenarnya keras dengan diri sendiri daripada kecil. Sekarang masih? Sekarang saya pegang satu je kata. Kalau saya nak perfectionist, sampai bila saya takkan berjaya. Maknanya kalau saya perfectionist, saya takkan nak delegate kerja-kerja. Orang ni buat ni, orang ni buat ni. So kalau saya masih keras macam tu, nak perfect saya seorang nak buat semua, benda tu takkan berjaya. Okay, good principle. Jadi kita kurangkan. Betul, faham. Ada cara macam klien saya pun banyak yang dia tanya kan. Dia kata saya kalau nak buat satu benda saya kena betul-betul macam ni. Rigid lah, kita kata rigid lah. Macam mana nak cara praktikal macam mana kita nak buat supaya kurangkan rigid tu, nak kurangkan. Sikit-sikit lah, bermula dengan rumah. Saya dulu suka sewa rumah sendiri sebab saya tak suka rumah sepah. Saya tak boleh tengok satu benda tu berubah tempat. Jadi saya mula-mula saya sewa dengan orang, dengan housemate, ramai-ramai sikit. Jadi saya Tak boleh dengan aku pejam mata je lah. Macam tu. So lama-lama benda tu hilang lah. Sikit-sikit lah hilang. Kita macam boleh menerima. Kita akan rasa macam kalau kita terlalu rigid, kita akan rasa macam orang tak nak terima kita nanti. Okay. Itu macam exposure terapi lah. So tak boleh tengok semak-semak, sabu-sabu tak boleh lah. Tak apa, saya tolong. Okay, kita sambung. Dia pernah tengok aku paling kemas. Oh ya ke? Apa yang Cik Syamimi rasa tu, actually dia bukan OCD lah, takut semua orang salah faham. Ini dia perfectionist dia, tapi nasib baik dia counter awal. Kalau dia tak counter, dia jadi ke arah OCPD kita panggil. Obsessive compulsive personality disorder, di mana dia rigid. Dia tak boleh orang ubah, dia tak boleh orang buat ni. Tapi dia lawan benda tu, dia masih boleh. Jadi very good. Mungkin masih adalah sedikit-sedikit perfectionist tu. Macam tadi yang self-sabotage bukan self-sabotage, kita panggil apa? Dia macam punish diri dia sendiri. Be too hard on yourself. Be too hard on yourself tu ya. Yang itu actually tu yang saya tanya, masih ada ke sekarang? Sekarang saya rasa kurang lah. Because yang itu dia akan menyebabkan kita punya self confidence boleh diminish lah. Dia boleh turun self confidence kita. Kita jadi hilang motivation ke depan sebab kita always be too hard on ourselves. Kita mungkin kena lose. Baguslah Syamimi boleh cerita supaya kita dapat sambil ni kita bagi psycho education kat masyarakat juga. Betul. kan mungkin guest kita boleh bantu sedikit ya. Jadi kalau ada wanita dekat luar sana lah kan, kalau yang bergelut dengan simptom-simptom kemurungan, dia rasa tak layak untuk dapatkan bantuan, tak layak untuk berjaya, apa yang Cik Syamimi nak bagi teguran kepada mereka? Pesanan Nasihat masyarakat. Okey. Sebenarnya penat, kita cakap kita penat tu bukan menunjukkan kita nak give up. Penat tu manusia, dia adalah manusiawi lah kan. Tapi orang cakap apa-apa pun, macam saya cakap tadi, perjuangan kalau nak berjaya ni dia memerlukan satu benda untuk kita, kadang-kadang kita keterpaksaan. Kita terpaksa juga diri kita untuk melakukan. So point nombor 1, memang kita kena paksa diri kita untuk seek help. Jangan pernah merasakan yang kita yang mengada, kita yang lemah, orang lain lagi banyak lah, orang lain punya lagi berat teruk lah, lagi berat lah. Tak. Sebenarnya tidak bermaksud apa yang kita hadapi tu kecil, dan tak bermaksud orang lain hadapi tu lebih besar daripada kita. Sama juga, tidak bermaksud yang kita ni hadap yang besar, orang lain tu hadap kecil. Comparison tu lah. Dia macam, yalah, kalau untuk orang yang normal mungkin dia merasakan, kenapa kau nak depress? Aku ni lagi berat. Tak, jangan pernah merasakan apa setiap orang hadapi tu, jangan pernah merasakan yang dia hadapi tu ringan. Dan jangan pernah merasakan kita yang lebih lagi. Tapi untuk orang yang depression pula, jangan pula rasa ringan je saya ni. Tak, pergi seek for help. Kita tak tahu apa yang akan, orang cakap doktor yang akan tentukan.
Dan apa yang akan berubah Apa yang akan selepas berubah itu kan? selepas itu, betul? Because dia kesihatan mental ni bukan dia one off penyakit mental ni. Dia long term. Dia berpanjangan. Dia suatu journey. Perjalanan. Sebab tu dah jadi journal kan. Sebab tu kena tulis journal. Oh tadi Cik Syumi kata ada buat journal kan? Jadi, Sampai sekarang? sebenarnya saya baru teringat bila saya ada consult dengan doktor jugalah kan. Secara online dan macam tu, saya baru teringat doktor cakap tulis apa yang kita rasa. Baru saya teringat rupanya daripada saya kanak-kanak, umur sekolah rendah tu, kalau saya marah ke apa saya akan tulis. So kalau marah tu titiknya tu sampai berlubang dalam buku kan. So memang setiap hari rupanya memang saya selama ni saya meluahkan. Bila saya teringat balik, saya balik kampung saya tengok banyak buku aku dulu. Macam diary lah. Macam diary lah kan. Dia menyalurkan, bukan dia bukan melindungkan emosi kan. Dia mengurangkan kan dengan meluah dengan cara untuk mengurangkan. Betul. Dia mengurangkan yang ada kat dalam kepala kita dengan menyalurkan atas kertas melalui dakwat dan kertas. Betul. Kalau tak ada dakwat, Kan ada pensel. kalau tak ada pensel, Kalau tak ada pensel, tak ada dakwat, gunalah apa yang ada di sekeliling kita. digital. Digital tak boleh titik. Nak titik tu kalau Skrin pecah no. Ha. Betul. Jadi tak boleh lah, tetap kena ada dakwat. Betul. Okay. Boleh beli dekat farmasi terdekat. Farmasi ada jual ke pen? Tak ada. Tak ada. Stationery terdekat. Farmasi dia jual pen insulin. Betul. Cucuk. Cucuk perut. Cucuk perut tu. Ya, Monjaro. Nama dia Monjaro. Tambah Monjarum. Okey. Okay. Katakanlah kalau ada pesanan yang boleh kita Belum ni belum? ni atas tu. apa? Oh ni. Ubah. Tak. Saya dah cakap saya nak jadi host seorang. Cerita dia planning asal sepatutnya start sama-sama. Sekarang skrip saya Saya keluar lah. soalan dipersila. Okey, tak apa. Sebab saya punya tab ni telah diganggu tadi waktu saya pergi ambil baju. Tak tahu siapa yang buat. Okey, kalau boleh ubah satu perkara tentang cara masyarakat di Malaysia lihat penyakit atau sakit mental ni, apa yang mungkin Cik Syamimi rasa patut ubah atau kena ubah supaya Malaysia menjadi lebih baik? Okey. Saya rasa masyarakat ni kita kena educate yang menerima penyakit mental ni sama macam penyakit lain. Cuma beza dia tak nampak. Sebabnya ialah sebab dia dari segi emosi, nanti orang cakap gangguan lah, kena sihir lah macam-macam. Tapi apa yang saya rasa itu je yang kita kena buat, iaitu kena educate orang untuk menerima. Sebenarnya bukan sebab mereka tidak mahu menerima, tapi lebih kepada education terhadap penyakit mental ni sangat kurang lagi. Masih kurang lagi. Betul. Jadi kena belajar lah. Kalau tak tahu belajar. Contoh dia tak tahu pasal denggi tadi. Belajar. Denggi tu mendatang apa kan? Nyamuk jantan ke betina? Betina. Gigi pula. Betina je gigit. Kenapa jantan tak gigit? Sebab jantan dia tak suka gigit. Sebab betina dah bertelur, dia perlukan darah. Nampak? Ini ilmiah. Biosains perubatan. Okey. Itulah. Tempat saya dulu memang paling hot spot untuk denggi. Dia pakai nyamuk Wuchereria buskov apa? Dia letak Wuchereria. Untuk makan dia. Ya betul. Macam nama sos. Dia akan digest virus denggi yang ada dalam perut dia. Yes, nampak? Dia maksud dia biologi. Wolbachia. Dia biologi punya nyamuk tu. Dia bunuhlah nyamuk denggi tu. Nyamuk bunuh nyamuk. Nyamuk Aedes dia bunuh. Cannibal lah. Aedes aegypti. Betul. So selalunya kita lepaskan nyamuk tu. Dalam nyamuk tu dia ada Wolbachia. Virus virus. Jadi bila dia orang mating, dia Wolbachia tu macam kira macam telur yang ada dekat dalam nyamuk betina ni tak boleh ada yang boleh orang cakap menetas, ada yang tak boleh menetas. Kalau menetas pun dia takkan transfer virus Dan. Virus ni nama Dan. Dan sampai berapa dah sekarang? 4 1, 2, 3, 4. Ini bukan taekwondo punya. Bukan. Saya dulu kat Sabah pun banyak denggi. Dan Sabah ada special ada malaria.
Kat Semenanjung kurang malaria ni. Sebab malaria ni selalu Mak Saleh lah kena. Sebab dia orang kan suka masuk hutan-hutan dekat Sabah tu. Jadi kita tukar topik balik. Itulah. Politik pula. Kita masuk topik tropika pula sekarang. Okay. Malaria tapioka. Jadi belajar. Tadi lah. keyword dia belajar. Jadi Belajar. maksud dia belajarlah pasal kesihatan mental. Belajar daripada Asfar ke, belajar daripada saya ke, belajar daripada profesional yang lain ke. Jangan belajar daripada orang yang duk jual barang. Jual barang. Contoh dia nak ajar pasal untuk mudah tidur. Dia ajar jual bantal. Dia jual bantal. So dia promote tidur. Jadi kita belajar hanya kerana dia jual bantal. Faham maksud saya? Okey, faham. Jadi maksud dia hanya satu elemen tu saja. Ataupun orang yang jual suplemen. Boleh nak ambil suplemen, tak salah. Cuma jangan mendengar dengan orang yang menjual suplemen itu kerana bias. Kerana dia hanya fokus kepada produk dia tu. Jadi sebenarnya kita belajar ilmu. Apa bantu yang boleh bantu tidur? Selain sleep hygiene, apa suplemen yang boleh bantu tidur selain sleep hygiene? Selalu kita akan sebut magnesium lah. Magnesium glycinate. Wah, nampak. Saya pun bio apa? Sains perubatan. Sains perubatan, bio pharma medical term condition. Saya Contoh magnesium kan. Contoh Dia ada banyak magnesium. jenama. Tak kisah nak makan jenama apa pun. Yang penting jual dekat farmasi. Farmasi tak ada jual pen. betul. Okay. Aku dah connecting. Kemudian lagi apa tadi? Belajar. Ada lagi selain tu? Kena tanya ke? Ada lagi tak? Selain Tanya daripada orang pandang tu macam penyakit mental ni. Macam mana nak ubah stigma? Macam mana nak ubah stigma tu masyarakat tu? Takkan nak pusing kepala dia. Macam dalam live saya lah, ada orang masuk kan. Mental health ni bukan ada apa pun. Orang je lemah, korang je yang lembek. Ada orang yang cakap macam tu. Okey, kalau saya hadap macam tu, saya akan cuba terangkan dulu. Tapi kalau tak boleh, saya senang je. Saya letak satu point. Baiklah. Sebab saya nak menjaga saya punya mental health sendiri pula. Sebabnya kita takkan pernah boleh puaskan hati Semua orang. Semua orang. Betul. So kita kena letakkan satu titik untuk benda tu stop. Betul? Macam cerita Rush Hour. Tahu cerita Rush Hour? Tahu? Jackie Chan. Sampai 3 dah kan? Dia kata kalau jumpa dengan orang yang cakap je, you're right. Awak betul. Dah. Full stop. Period. Grey rock method lah kira lebih kurang. Lebih kurang. Jadi basically kita kena belajar, kita kena faham, kita kena anggap ni yang selalu saya suka guna. Anggap kalau adik-beradik kita, ahli keluarga kita ada penyakit ni, apa yang kita buat? Jangan kata diri kita dulu. Sebab diri kita rasa kita paling hebat. Kita takkan rasa. Cuba kata isteri kita, adik-beradik kita, mak ayah kita kena, apa yang kita rasa? Betul. Saya kenapa saya bersungguh-sungguh untuk kesihatan mental ni? Kerana saya cerita adik saya sendiri berjuang. Saya minta permission dia dah. Saya tanya dia, boleh ke aku nak cakap pasal hang ni? Dia kata boleh. Adik saya sendiri berjuang dengan major depressive disorder. Jadi saya sendiri tahu betapa sukarnya untuk mandi. Adik saya pernah tak mandi beberapa hari waktu tu. Jadi kita pujuk dia, kita mak saya bawa dia masuk toilet, bagi dia mandi, support, nampak? Support paling penting. Betul. Bukan judge. Dia tak nak makan, kita tanya dia nak makan apa, teringin suka makan apa, pujuk dia awal-awal dulu. Jadi bila dah start on medication, dia dah jadi better, dia jadi function, dia dah boleh bekerja, dia dah boleh mengasuh anak dia. Jadi sebab itulah saya sendiri pun belajar. Maksud dia kerana saya pun tak faham awal-awal dulu tentang depression. Jadi bila kita belajar, makin lama makin kita faham. Jangan judge, jangan hukum. Apa lagi nak tambah? Jangan judge, jangan hukum, bukan benda yang sama. Hukum punishment. Oh, okey. Jangan Action. menghakimi. Jangan menghakimi. Mungkin satu lagi, ini bukan saya cakap, ini klien saya cakap, apa yang dia expect daripada orang ramai adalah sila berikan layanan yang sama rata dengan orang lain. Kan? Jangan ada macam, oh kau ada apa depression okey tak apa, kau duduk jauh sikit, kau duduk makan apa-apa kau nak, kau roger lah kita orang. Special. Mungkin niat tu baik. Niat tu baik. Cuma dia jadi alien lah. Alien lah. Dia jadi ibarat macam OKU.
Kan maksud dia kita kena faham OKU ni accessibility. Betul tak? Betul. Kita bagi dia accessibility kerana itu dia ada istilah OKU, orang kurang upaya, orang kelainan upaya. Kelainan minta maaf, bukan kurang kelainan upaya, supaya kita dapat bagi dia accessibility. Maksud dia jalan kaki, apa nama? Dia punya tram tu. Ram ke tram? Ram ke tram? Ram kot. Tak bisa bahasa Inggeris, Pak. RAM kan? Okay, RAMP. Okay. Jadi untuk orang yang ada penyakit mental, macam Asfar cakap tu, maksud dia kau ada depression, duduk je lah, tak ada apa. Jangan parents pula. Jangan kerja duk tanya, adik makan ubat dah hari ni, adik bila appointment, adik kan kita rimas kan. Orang ada penyakit mental dia rimas benda tu sebab macam penatnya aku nak apa nama tu, nak asyik-asyik diingatkan dengan benda yang boring ni. Betul. Benda yang sama hari-hari. Doktor pun tanya soalan, parent pun tanya soalan, kaunselor pun tanya soalan tu. Saya pun tak. Saya takkan tanya makan ubat. Saya takkan tanya benda yang saya tahu dah. Ni tengah promote ke? Boleh je nak promote. Boleh promote. Boleh je. Kalau perlukan kaunselor Gen Z dan juga doktor medical yang ada background mental health yang millennial kan baby boomer Gen Z. yang sedemikian rupa, boleh contact Atma Psychology Center. Okay, kita orang letak nombor kawan. Okay. So mungkin soalan terakhir kepada saya adalah pesanan ataupun harapan Cik Syamimi kepada pejuang kesihatan mental di luar sana. Mungkin yang belum diagnose, belum bersedia nak diagnose, yang baru dapat diagnosis, ataupun yang mungkin dah lama dapat diagnosis tapi masih struggle. What is your pesanan? Pesanan saya, jangan malu. Jangan mereka malu. Bukan kita nak suruh bagi tahu semua orang pun. Jangan malu untuk kita, orang cakap apa, jangan untuk kita validate lah perasaan kita. Satu kita jangan malu untuk kita rasa tak apa, aku memang sakit. Jadi aku nak teruskan perjuangan ni. Aku nak berubat, aku nak jumpa doktor. Macam tu lah. So sebenarnya yang paling penting memang kita kena ikut apa yang doktor cakap. Bukan pasal cik doktor tu pandai, dia pasal dia belajar. Dia profesional. Ada juga pesakit, saya pernah tengok live session orang lah. Saya duduk dekat luar, pesakit buat live saya tengok. Dia kata apa tahu, saya sebenarnya tak suka pun dengar doktor cakap. Sebab apa yang doktor cakap tu, dia orang bukan rasa apa yang kita orang rasa. Jadi itu yang saya nak cerita. Betul, dia orang tak rasa apa yang kita rasa, pesakit mental rasa. Tetapi mereka lah orang yang adil. Mereka lah orang yang profesional. Mereka tak bias. Mereka tak cakap ubat ni better daripada ubat tu. Kalau kawan kita yang ada penyakit, bila kita cerita, contoh dia pesakit MDD dengan pesakit MDD lain, dia cerita, aku doktor aku bagi ubat ni. Dia pula, aku doktor aku bagi ubat ni. Ubat ni high tak? High pula. Ubat ni mengantuk ke? Ini naik berat badan? Ubat ni mengantuk. Tapi berat badan aku okey. Ini berat badan naik. Berat badan naik. Aku ambil ubat kau lah, lagi bagus. Jadi faham tak bias tu? Dia di mana bila pesakit dengan pesakit itu masalah, siapa yang nak tolong? Bila dia tengah down, you tengah down, you cari dia, boleh ke dia bantu you? Jadi maksud dia professional wujud sebagai service provider, bukan sebagai your orang panggil apa, partner, bukan your penolong keluarga. Tidak, dia lebih kepada professional lah, by profession. Jadi itu yang kita faham. Jadi dan juga kita nak kena terima kasih. Terima kasih banyak-banyak Cik Syamimi sudi untuk sponsor episod khas ini, episod yang pertama season yang kedua, podcast Jangan Simpan. Kita tanya kenapa Cik Syamimi. Sebenarnya saya nak cerita, saya tulis kat thread. Saya tanya siapa yang berminat untuk sponsor podcast kami. Lepas tu ada Cik Syamimi orang pertama yang DM saya dekat thread. Dia cakap dia berminat nak sponsor. Jadi alhamdulillah, saya sangat terima kasih. Dan kenapa Cik Syamimi sudi untuk sponsor podcast kami? Okay, satu sebab macam saya cakap tadi, sebab nak educate orang. Lagi banyak pasal MDD, pasal mental health ni lagi bagus sebenarnya. Biar orang tahu yang benda ni normal, benda ni salah satu penyakit.
Macam saya cakap tadi, bukan salah masyarakat pun tidak menerima. Dia just kita yang kurang mendedahkan. Betul. Kita dedah banyak-banyak dan semoga orang tengok banyak-banyak semualah semua yang kita sediakan ni. Dan macam Cik Syamimi ada tengok juga, kita dah ada kat billboard Betul. Sebenarnya usaha kita buat kat billboard tu actually usaha sendiri. Kita buat untuk kesedaran sayangi diri, gerakan kesedaran sayangi diri. Kita ada 10 lokasi di Laguna Media Billboard Digital di sekitar mana? Lembah Kelang. Lembah Kelang Lembah Kelang lagi lah. Lembah Kelang. Dari Dan Kuala Gombak Lumpur. sampai KL pun ada KL pun ada. Okay. Alright, so saya rasa itu sahaja. Terima kasih Cik Syamimi. Terima kasih Tom Yam Nam Kun by Dikara Kitchen. Dan terima kasih kepada penaja pakaian rasmi podcast Berdiri Jangan sikit, Simpan. Berdiri. Kita nak tunjuk samping kita. Okey. Ini cantik baju kami. Alright. Dah. Baru nak catwalk. Belum ya tunjuk. Okey. Jadi terima kasih banyak. Kita jumpa dalam episod berikutnya. Dalam okey, Syed Syamimi kena buat. Jangan macam mana? Ni. Okey, sini. Start jari. Okey, simpan. Okey. Jangan simpan. Okey. Okey, 1 2 3. Jangan simpan. Bye. Bye bye. Jumpa lagi.